Rara apa dia? Rara. Dia condong, dia pergi, dia beredar secara sembunyi. Dia terjemah apa tu? Pergi diam-diam. Dia pergi diam-diam. Dia ni siapa? Nabi Ibrahim. Ila ahli, kepada ahli keluarganya, isterinya. Lepas tu bawa apa? Faja'ah. Lalu, ja'a, dia datang. Bi'ijlin. Ijlin dengan Ijlin ni anak lembu. Ingat tak kisah Bani Israel? Bila Nabi Musa pergi munajat dengan Tuhan, apa Samiri buat? Patung tu dipanggil Ijlun. Wattakhazu Ijlan. Ijlan tu sebenarnya anak lembu. Dan anak lembu pula ialah yang dengan anak lembu gemuk. Dalam surah Hud, bi'ijlin hanis. Hanis. Bi'ijlin hanis. Surah Hud ke surah Al-Anbiya? Tengok, sebab tu Quran kena tadabbur semua. Jangan pilih surah, jangan pilih ayat. Sebab apa? Kadang-kadang sifat ni Allah tak sebut dalam ayat ni, Allah sebut dalam ayat lain. Yang ni sifat anak lembu gemuk. Yang ni Ijlin hanis. Apa makna hanis? Bakar. Anak lembu gemuk yang dipanggang. Kenapa panggang? Sebab paling sedap. Bila kita kenduri, yang mana kita terkam dulu? Panggang dulu kan? Yang mana habis dulu? Yang itulah. Bila habis kata, buat berapa ekor? Kan? Tengok pengajaran dia. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tak kenal tetamu, dia benarkan masuk, dia berjawab salam, dan dia hidangkan makanan terbaik. Satu, dia pergi ambil makanan secara terang-terang ke? Secara... Kenapa? Kenapa? Ini semua Allah nak bagi tahu pengajaran ni. Hebatnya Nabi Ibrahim bila dalam bab melayan tetamu. Supaya tetamu tak terasa. Sebab kadang-kadang bila tetamu datang, kita tanya, dah makan ke belum? Itu sebenarnya malas tu kan? Nak dengar dia jawab dah. Bila dia tanya, tetamu nak jawab apa malu kan? Aku jawab tak makan, orang kata datang nak makan. Kata makan, tipu, betul tak? Jangan tanya. Lepas tu lepas tanya, dia makan belum? Belum. Lepas tu tanya lagi, nak makan apa? Ya Allah. Jangan. Bila tanya nak makan apa, tetamu malu nak jawab kan? Tak kena jawab. Ayam panggang ada tak? Akhirnya tetamu jawab apa? Apa-apa. Itu tuan rumah nak dengar tu. Apa-apa aja. Dia pun bagi ikan kering. Belajarlah. Kita dah selawat pada Ibrahim 5 kali sehari. Betul tak? Berapa puluh kali sebut nama Ibrahim. Tapi dalam bab melayan tetamu, beza langit dengan bumi. Kita dengan Ibrahim. Secara rahsia. Dia tak nak kadang-kadang dia pergi kan. Minta maaf sekejap, saya nak pergi ambil makanan. Sebut pula. Ibrahim tak sebut. Dia pergi secara sembunyi. Kemudian dia bawa apa ni? Ijlin anak kambing. Ijlin tu anak kambing yang lengkap seekor. Bukan paha. Bukan kepala. Makna kenapa dia bagi seekor? Sorry. Anak lembu. Sebab saya suka kambing. Keluar kambingnya. Lembu. Sorry. Kenapa Ibrahim bawa seekor? Ijlin itu seekor. Bukan paha, bukan kepala. Seekor. Tak. Dia nak bagi pilihan pada tetamu. Kamu nak ambil bahagian apa? Ambil je. Nak kepala? Silakan. Siapa suka paha ambil? Siapa suka apa? Pinang. Daging pinang. Batang pinang. Silakan.
Lem share kan? Kita bawa lem share saja. Kawan tu suka kepala kan? Bawa seekor je. Subhanallah. Kita bawa apa? Sup. Sup pula tulang. Kemudian dalam seekor gemuk. Gemuk. Dia tak pilih kambing yang kurus. Sorry. Sebab dalam masyarakat kita tak ada orang panggang anak lembu kan. Sebab tu terbiasa. Kita pun pelik panggang anak lembu yang gemuk kan. Besar lah. Dia nak, tapi anak lembu lah. Dia nak tetamu tu pilih lah nak bahagian mana. Kemudian, masakan pula yang terbaik. Hanis. Bakar. Bukan goreng. Okey. Kenapa Ibrahim, dari mana dia dapat ni? Sebab proses. Nak cari anak lembu, lepas tu nak semelih, nak lapar, nak bakar kan. Lama. Dari mana dia dapat? Betul. Itulah sifat Nabi Ibrahim. Dia suka menyambut tetamu, suka melayani tetamu. Jadi makanan standby. Ready je. Kita tetamu sampai rumah, baru nak beli barang. Duduk sekejap, nanti beli barang. Lepas tu beli barang, terlupa asal limau, pergi beli. Tetamu mengantuk tidur lah. Cepat. Tengok fa. Allah ada guna perkataan fa. Sampai tetamu je, fa. Lalu terus. Dia pergi secara diam. Dan fa. Lalu terus datang. Cepat. Jangan menyebabkan tetamu menunggu-nunggu. Masuk gapo lah lama ni. Sampai tertidur tetamu. Baik tak payahlah. Dan di sini juga adab menyambut tetamu ialah siapa yang buat ni semua? Ibrahim. Ibrahim pergi, Ibrahim yang bawa. Dia tak suruh khadam dia. Dia sendiri. Itu kehebatan Nabi Ibrahim. Walaupun dia Nabi, dia tak suruh khadam. Dia sendiri buat. Jadi tetamu tengok kalau kita sendiri buat, dia lagi besar hati. Adab. Ini semua. Bibi, bawa Bibi, bawa sup. Dia relax je kan. Tetamu kata, rupa-rupa aku makan masakan bibi kan.